Assalamualaikum. Aku tak sempat buat intro. Kita buat simple je lah hari ni. So, apa plan kita? Kita nak pergi jalan. So, vlog panjang lama dah tak buat. So, let's go. Nanti kita sampai sana aku roger balik. So, hari ni vlog aku santai-santai ya. Aku dengan rumah aku, kita orang nak pergi ke cyber jap. So, actually aku nak bawa satu sahabat baik aku lah. So aku plannya nak bawa dia orang balik kampung. Saja nak tunjuk dia orang keadaan kampung kat sana macam mana lah. So sekarang aku nak pergi ke cyber dulu. Sebab aku tumpang dia. Malas nak drive. Bukan malas nak drive lah. Sebenarnya aku bawa balik kerja malam. So tak berapa sharp lah kalau aku nak bawa kereta. Alang-alang kita nak gerak berempat kan. So kita gerak je lah sama-sama. So tu je lah plan dia. Nanti aku akan balik korang. Ciao, let's go. So aku dah sampai dekat apa nama Sabiyaya, tempat member aku jap. So kita nak tunggu dia orang lah. Okay. So by the way, siapa yang berminat dengan cermin mata aku ni, boleh check kat beg kuning. Jangan lupa check kat beg kuning aku. Sambil-sambil. So sambil buat vlog, kita kena berniaga. Jom, pergi tandas je. So member aku bawa makanan, tempat makan best. Dia kata ngam, warung bakso Jawa, Wong Jawa. Kebetulan aku pula memang keturunan Jawa. Jom, let's go. Udah sampai. Ya. Oh, nice. Ayam gepuk. Jadi aku tak tekan nasi. Ayam penyet. Tekan nasi. Oh, kena? Tak apa, ambil separuh je. Oh, jangan. Tak lapar ni. Memang tak ada. Serius tak? Ada. Ha? Ada lah. Aku tak pernah try lagi yang gepuk ni. Nanti kau boleh review. Bagi recommend Tapi nampak macam sedap kan? Mantap tu. Mengyurkan. Tapi nampak macam dia punya sambal dia okey. Macam cantik dia punya ni. Ayam dia pun besar. Ni, potong pertama. Satu POV sikit. Assalamualaikum. 23 hari bulan. Okay, Pak Bos dah ready. Kita nak buat survey. Zaman dulu surveyor pakai jalan kaki. Hari ni kita survey pakai drone je. Pak Bos susah-susah. Jom jom ikut aku. Bapak aku dah ready parang. Kena siapkan parang sebab kita nak apa nama, tengok kawasan. Ada projek akan datang. Projek 2.0. Jom, let's go. Kita punya civil engineer dah ready. Civil engineer dah ready. Dia nak tengok. Jap, so kita tengah tunggu. Kita tengah budak LPPSA tengah tunggu. Tengah setting jap. Ayalah, nanti lutut awak teralih nanti kan nak buat pasal. Sambil tu kita tengok update kebun mak ayah aku. Durian dah besar orang ni. Nampak tau. Ha? Tu lah. Pokok durian Musang King. Special attention ni. Nampak. Terpaling susah nak besar. Ni lah. Paling degil. Yang lain abang-abang ni semua dah naik lah. Tengok. Weh, ini peladang sejati. Jom, mari, let's go. So ni projek 2.0 daripada untuk mengusahakan tanah bapak aku. Tak tahulah macam mana rupa, tak tahu. So kita orang baru nak tengok survey, nak buat site visit. InsyaAllah kita tengok. Moga tanahnya ngam lah. Jom, let's go, ciao. Tekong nak buka jalan. Apa SAJ? Oh. Mana?
Ni Ni SAJ. Kebun sana. ke belah depan. Sana semak lah. Ah. Ni SAJ. Ni SAJ. Oh ni GZ SAJ lah ni. Ni Ah. ni seperti ni. Ni pokok ni semua dalamnya. Ah. Ya. Ni ada pokok besar kat ni. Ni kena excavator ni. Tak, kau kena Kena tebang dulu tak? Kan? Dia kalau tak tebang tak boleh. So ni SAJ punya reserve katanya. Okay. Oh. Tapi pon yang ke sana kat macam ni? Pon yang ke sana? Mana? Pon yang belah sana? Kat sana ada boundary dia. Ada juga. Ini luas juga Total berapa ekar Ha? 1 ekar lah. Sekali lah. Dia ni boundary dia lah. Kita orang tengah jaga trekking. Besar juga. Jom. Sudah kita nak tengok dari atas. Kita tengok apa ni. Tengok betah lah. Sampai betah lah. Okay, ni pokok getah. Saya ke sana. Kanan. Sini tadi kita lalu tadi kan. Ni tempat kita lalu tadi kan. Ni kita lalu tadi. So mana point sini? Kalau dapat whole picture tu lagi bagus. Kita marking je nanti. Naik lagi tak apa kan? Tunggu ada. Tu. Dia tu sampai atas. Dia boleh sampai 500 meter atas. Dia auto. Dia auto. Boleh kembali tempat dia. Macam yang lain okey ke? Masih okey. Projek 10 tahun. InsyaAllah. Tapi dalam ni memang ya Allah semak. Bukan main. Ya. Kamera sini asas dia. Ha. Mana? Tapi boleh tembus? Ha? Ni boleh tembus bawah? Tapi memang semak lah. Lepas ni sebab dia orang main road dia orang pergi sana. Oh. Hanya sini nama orang. Ni hardware ni. Apa dia pacu dia simpanan tu bawah tu lah ni. Ya, pacak tadi kan? Belakang pokok tu. Okey. Dia orang di sana. Dia lebar lah dan Dia memanjang gini lah. Dia memanjang gini. Tapi lah nak tengok nanti dah tolak. Dah tahu lah. Aku nampak. Akses ni. Ke bawah. Dia manjang ke tegak macam ni. So access tu nak keluar ke jalan raya dekat ni. Dia
Suaya. Ketika-ketikanya lah. Ha. Ha. Ini ada history banjir tak? Ada banjir kat sini. Banjir. Dalam bawah pula. Air ada air. Pernah naik? Tapi belah atas ni tak naik tak? Atas ni tak kan? Ha, kalau kita buat panjang ni macam ni pun okey duk.